Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Malaysia menolak sebarang bentuk campur tangan asing dalam urusan dalaman sesebuah negara termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan. Pendedahan itu dinyatakan susulan laporan mengenai operasi ketenteraan di Caracas, Venezuela pada Sabtu. Menurut Wisma Putra, keutamaan kekal tertumpu kepada keselamatan dan kebajikan warga negara Malaysia di luar negara. Kedutaan Besar Malaysia di Caracas telah menghubungi rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu. Kesemua mereka berada dalam keadaan selamat dan telah dikenal pasti. Sementara itu, Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap semasa serangan berskala besar di Caracas tiba di sebuah pengkalan tentera di Amerika Syarikat pada petang Sabtu. Beliau dikelilingi ejen FBI ketika menuruni tangga pesawat kerajaan Amerika di kemudahan pengawal kebangsaan negeri New York. Pemimpin berhaluan kiri itu dijangka diterbangkan dengan helikopter ke bandaraya New York untuk berdepan pertuduhan pengedaran dadah. Majlis Keselamatan PBB akan bermesyuarat pada Isnin bagi membincangkan operasi ketenteraan Amerika untuk menahan Maduro di Caracas. Presiden semasa Majlis Keselamatan Somalia memaklumkan mesyuarat tergempar itu dijadualkan pada pukul 10 pagi dan ia diadakan atas permintaan Venezuela. Tindakan Amerika di Caracas turut mendapat perhatian Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Beliau memberi amaran ketegangan itu boleh memberi implikasi serius kepada rantau berkenaan dan order antarabangsa. Guterres turut menggesa semua pihak di Venezuela supaya terlibat dalam dialog inklusif serta mendesak agar hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang dihormati sebagai jalan penyelesaian krisis secara aman. Dalam pada itu, Amerika tidak akan membenarkan mana-mana pihak mengambil alih kuasa dan meneruskan pemerintahan di Venezuela seperti yang dilakukan oleh Maduro. Menurut Presiden Donald Trump, Washington akan terlibat secara aktif dalam menentukan masa depan negara itu. Amerika akan mentadbir Venezuela sehingga satu peralihan selamat dicapai serta merancang penglibatan syarikat minyak bagi memanfaatkan rezerv minyak negara itu. Amerika turut memberi isyarat untuk membuka lembaran baharu hubungan dengan Venezuela. Ia berikutan kesediaan naib Presiden negara itu Delcy Rodriguez untuk bekerjasama dengan Washington. Trump berkata kesediaan itu membuka ruang kepada peralihan kuasa yang lebih stabil di Venezuela. Kesatuan Eropah EU menyuarakan kebimbangan berhubung laporan mengenai kematian dan keganasan sepanjang beberapa hari demonstrasi di Iran. Menerusi satu kenyataan, blok itu menggesa Tehran supaya mengawal tindakan ke tahap maksimum terhadap penunjuk perasaan. Tegas jurucakap Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas, pihak berkuasa Iran mesti memelihara hak kebebasan bersuara, berpersatuan dan berhimpun secara aman serta segera membebaskan siapa sahaja yang ditahan kerana menyertai protes aman. Ribuan penduduk Sudan meninggalkan kediaman mereka di Kordofan Selatan selepas bandar minyak Heglig ditawan kumpulan bersenjata. Mereka melarikan diri merentas sempadan ke Sudan Selatan sebelum dipindahkan semula ke wilayah dikuasai tentera Sudan dan kini berlindung di kem perpindahan Abu Al-Naga berhampiran Gedaref. Namun keadaan di kem itu semakin kritikal. Bekalan makanan semakin berkurangan, ruang perlindungan yang sempit manakala akses terhadap air dan rawatan kesihatan sangat terhad. Pihak berkuasa tempatan memberi amaran beribu-ribu orang berdepan risiko kebuluran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pendahulu Liga Arsenal mencatat kemenangan tipis 3-2 ke atas Bournemouth. Aston Villa menewaskan Nottingham Forest 3-1 untuk melonjak ke tangga kedua. West Ham pula terus bergelut apabila tewas 0-3 kepada Wolves yang semakin hampir dengan zon penyingkiran. Beralih ke saingan La Liga Spanyol, jaringan Dani Olmo dan Robert Lewandowski pada minit-minit terakhir. Perlawanan membantu pendahulu Barcelona menumpaskan Espanyol 2-0 sekaligus melebarkan jurang kutipan mata dengan pencabar terdekat Real Madrid kepada 7 mata. Sementara itu, Mali mengalahkan Tunisia 3-2 menerusi sepakan penalti untuk mara ke suku akhir saingan Piala Negara Afrika dalam pusingan 16 pasukan terbaik.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.